Hai, selamat pagi dunia tipu-tipu. Hari ini hari 12 hari bulan, hari Ahad. Pagi ni baru nak pergi makan-makan. Sekejap lagi baru pergi Kota Baru. Bye-bye. Pukul 10.24. Ada. Lihat ada gambar muka Sipak. Ini apa? Ini apa? No. Itu baka busuk. Tak mek, tak ayahnya. Tong sampah. Bukan. Nak tu sampah. Tu sampah kat dapur. Bukan. Sama. Nak? Tak mau. Nak mah. Nah, sudah ni. Ha? Di luar Apa? Ni bangau aku. Dia dah tidur lewat malam. Aku dah biar lebih tak tidur lagi. Budak ni dia main tip pasal-pasal dia. Kat mana? Aduh, berat. Beratlah. Siapa berat? Pipa berat. Pipa berat ke? Acik berat? Aduh, berat. Berpeluh. Kau ni ya? Keluar kat depan. Apa nak apa? Kuih ke apa? Buat video juga apa? Mana berdua? Tidak apa-apa. Sudah siap. Angkat bang.
bye-bye. Banyak lagi barang. Ada mau kicap lagi, tak lembek nasi. Letak tak. Buat muka seni. Tapi tu kenapa sih? Hai, Assalamualaikum. So, hari ni hari yang mana Irma check-in rumah baru. Mungkin boleh jadi rumah kedua Irma. Dan ya, Irma dah siap kemas barang. Guess what? Irma tak ada roommate. Kau bayangkan bilik sebesar-besar ni, Irma duduk seorang. Kau bayangkan 3 katil ni kosong. So malam ni memang tidur seorang. Aku tak pernah terfikir tau akan jadi macam ni. Aku macam, kenapa tak ada seorang pun jadi roommate aku? Kenapa perlu tiga yang tak ada? Dia macam tak pernah terfikir. Dan ini yang terjadi dekat Irma untuk first day Irma kat sini. So macam terkejut lah juga kan. So untuk orang introvert memang suka duduk seorang-seorang dalam bilik. Untuk Irma yang extrovert, tapi tak ada lah extrovert sangat kan, Irma ni macam stres duduk seorang. Irma rasa macam mau tu hilang arah. Hilang arah. So sepanjang Irma mengemas selama 3-4 jam ni, Irma video call kakak Irma. Terpaksa. Sebab apa? Kalau aku duduk seorang-seorang kat sini, aku boleh jadi gila tau. So aku kena bercakap. Kurang-kurangnya aku tahu kakak aku ada untuk teman aku mengemas. Walaupun dia tengok aku mengemas, dia tu daripada on the way nak pergi makan tengah hari, sampai makan dekat kedai, sampai balik rumah, sampai buat macam-macam dekat rumah, dia meneman aku mengemas dekat asrama ni. So macam tu lah cerita first day Irma dekat UMK. Agak lawak lah, sebab benda ni jarang berlaku, tapi berlaku dekat Irma. So by the way, Irma dah WhatsApp orang-orang yang tertentu, bagi tahulah, inform lah yang Irma duduk seorang kan. Macam Irma macam tanyalah kenapa tak ada orang lain yang bersemua kan. Tapi dia pun macam tak tahu sangat. Memang kena tunggu esok juga. Tak tahulah macam mana perkembangan di sebalik roommate Irma yang tiada ni. Sama ada diorang tak daftar lagi ataupun begitulah. Sedih sebenarnya. Sedih tak ada roommate ni. Irma ni ibarat macam termenung tengok dia sendiri seorang-seorang tau. Irma tak boleh nak buat apa sebab tak ada orang. Kau bayangkan, tak ada orang. Macam tu lah. Lepas tu Irma sekarang dah pukul berapa? Pukul 8. Irma dah bersiap sebab Irma ada janji dengan kawan Irma nak pergi makan kejap lagi. Lapar lah. Tadi makan tengah hari je kan. So kita tak explore lagi tempat ni. Sekarang time-nya macam salah je ayat tu. Sekarang masanya untuk Irma explore apa yang ada dekat UMK. Tapi dah malam kan, dah gelap. So macam tak explore sangat lah, sekadar jalan-jalan untuk cari makan je. So sampai situ je. Nanti Irma akan update lagi. Bye bye. Update hari ni hari yang ketiga. Hari yang ketiga, masih lagi tidur seorang. Masih lagi duduk bilik seorang. Kalau tidur tu ada kawan Irma teman lah. Sebab agak kesik jugalah kalau nak tidur seorang pun. Irma nak update. Semalam masa semua start panas badan. Tak tahulah homesick ke ataupun sebab
memang rasa nak demam. Dah lah tak bawa ubat weh. Sebab apa? Sebab yakin tak homesick, yakin antibody kuat. Sebab apa? Sebab sebelum ni kan kijau jarang sangat kita demam. Kalau demam pun gitu-gitu je. Ni demam kali ni teruk jugalah sebab darah hidung sekali kan. So tadi aku tubik di settle dekat pejabat asrama. Aku pergi tanya lagi. Aku pergi tanya dekat Sek lah. Aku ni tidur memang bilik sore. Memang dapat bilik sore ke gana. Lepas tu Sek cakap memang ada orang masuk, tapi dia lambat sikit. Aku baru nak minta pindah kalau aku memang sore sini. Aku memang tak sih lah. Takkan satu sem aku duduk sore kan. Kesik juga. Ala-ala bilik sebelah pun ada kosong. Baik aku pindah sebelah. Tapi dia ada orang masuk. Dia masuk lewat sikit lah. Lepas tu aku kena bertahan selama berapa hari lah jugalah duduk sore. Tak tahulah bila Sek masuk. Lepas tu lepas aku siap pergi urus dekat pejabat tu, aku pergi dengan sayang aku kat pejabat fakulti untuk buat recheck subjek lah, untuk daftar subjek. Sebab aku tak pergi lagi pada hari ketiga dah. Aku pergilah ingat nak drop subjek bahasa Arab. Sebab aku risau sangat bahasa Arab tu jadi pointer aku rendah. Sebab STPM pun aku tak lepas nak buat apa lagi degree weh. Memang aku rasa aku tak boleh bawa. So aku tak nak lah ambil cabaran tu. Aku risau pointer aku teruk. Kita satu nak buat lah comel juga kan. Tak lah buruk-buruk pointer. Cukup lah dulu atas STPM aku punya pointer buruk dah. Aku tak salahkan subjek, tapi memang aku tak ada kemahiran bahagian tu. Lepas tu aku nak drop bahasa Arab pula. Lepas tu kerani, tak tahulah kerani ke apa, orang tu ya Allah awak banyaknya ambil subjek bahasa. Dia macam kejut lah. Aku daftar banyak subjek-subjek yang aku tak perlu ambil sebenarnya. Lepas tu sebabnya waktu aku daftar subjek tu, aku dah ikut panduan yang dia suruh ambil. Tapi waktu daftar subjek yang aku patut ambil tu, aku tak lepas daftar. Dan ada subjek tu tak ada langsung pilihan dalam tu untuk aku daftar. Itu yang jadi macam dah penuh ke, aku tak boleh masuk dah ke subjek tu kan. Lepas tu saya aku pun kena cukupkan kredit. Macam SEM aku ni kena ada 17 kredit. So aku macam pilih-pilih je lah subjek-subjek yang lain untuk cukupkan kredit aku. Lepas tu dia ngepek lah macam aku ni ambil tak sepatutnya aku ambil, macam lari kos dah. Lepas tu dia tolong aku tolong aku daftar subjek. Sebab aku punya dekat website aku tak lepas buat, dia yang kena buat. Sebab aku hari tu dah 3 hari aku meroyak berona nak masuk kelab fotografi Dia sepatutnya ada lagi tempat tu, tapi dia tak lepas nak daftar. Dia jadi macam kena berebut, tapi masih lagi tak lepas. Kat jabat tadi dia tanya aku nak ambil subjek apa untuk pasal aku aku nak masuk fotografi, lepas lagi tak. Lepas tu lepas aku macam satu anugerah yang sangat dinantikan. Sebab memang aku nak masuk fotografi. Sebab aku dah ada basic, bukan basic lah, tapi aku memang minat bahagian tu, bidang tu. Apa salahnya kita belajar benda yang kita minat untuk asah bakat kita. Macam tu. Kamu bayangkan aku dah duduk sini 3 hari. Sepatutnya aku ada kelas pukul 11 ni, tapi kelas tu cancel. Padahal tu first kelas aku tau. Lepas tu aku macam it's okay. Aku macam selama ni kan aku duduk STPM kan, ada macam pukul 7 lagi aku start kelas apa semua sampai petang. Sini aku rasa aku banyak baring je. Aku macam banyaknya masa terbuang. Aku macam semoga boleh survive lah. Tu je nak update. Bentar lagi aku buat video makan-makan lah.